Hello? Hai Roman. You kat mana tu? Hah? You dah sampai? I dah siap dah kejap I turun, okey? Nakal lah ini. Okay, bye-bye. Lama tunggu? Tak lama. Baru sampai kak. Normal ni kak. Janganlah panggil akak. Panggil je Wati, okey? Tak naklah panggil akak-akak ni, tak sedap lah dengar. Okey. Norman tadi kenapa tak bukakan pintu untuk Wati? Ke nak Wati yang bukakan pintu untuk Norman? Hah? I balik dulu. Duduklah dulu. Dah tak ada apa kan? Siapa cakap tak ada apa-apa? I ada hadiah nak bagi kat you kan? Lagipun, you dah teman I pergi sana, pergi sini. Takkan you nak balik macam tu je kan? Tak apa. Lagipun, saya tolong sebab akak minta tolong kan. Saya pun tak minta apa-apa balasan. Janganlah macam tu. I tak sempat lagi tahu balas budi you. I tak biasalah bila tak balas budi orang ni. Biasanya kan, I akan selalu bagi orang tu hadiah. Hadiah yang semua lelaki suka. Yang lelaki tak boleh lupa. Mesti diorang tu akan tolong lagi. Dan kemungkinan you akan tolong I lagi kan? You takut ke? Ha? Saya bukan takut, saya cuma tak biasa. You kena biasakanlah. Kita tak boleh nak biasakan diri dengan dosa tak? Nanti kita lupa, kita tak nak berhenti. Jangan nak nilai maksiat tu dengan dosa je tau. Ha?
Ada je dosa yang orang lain buat tu yang orang dah biasa buat, faham? Kan yang buat macam ni kak. Saya ada kekasih. Yang saya pun tak terfikir nak curang dengan dia. Saya setia. Setia? Kekasih? Dalam hidup I tak pernah jumpa lagi tau. Ha? Lelaki yang setia, yang ada kasih apa semua, setia apa semua tak pernah. I tak pernah jumpa lagi. Biasanya kan, tak apalah, ni balik alaman. I takut ia berubah fikiran pula kan. Biasanya kan, ayah akan selalu bagi orang tu hadiah. Hadiah yang semua lelaki suka. Yang lelaki tak boleh lupa. Mesti diorang tu akan tolong lagi. Sabar Norman, sabar. Dia cuma uji kau je. Kuatkan iman kau Norman. Kenapa? Tak jadi balik? Kesian. Tadi jual mahal. Ha? Ni nak pula. Saya... Jadi lelaki, kita kena ada pendirian tau. Jangan cepat sangat ubah fikiran tu. Tadi you cakap you ada kekasih kan? Setia. Datang balik pula. Kenapa? Dah gugur dah iman tu.